Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Dalam Buat Apa Je kali ni, kita nak borak pasal apa you? Sekarang isu-isu yang tengah hangat lah sekarang ni. Isu-isu yang tengah hangat sekarang ni isu apa lah? Kita nak buat pasal isu yang benda yang terkini yang berlaku kat Malaysia, yang popular lah. Memang kat mana-mana, kat TikTok ke, kat media boleh senang cakap kat media sosial lah. Itu kes di mana pasal sekolah lah. Pasal sekolah. Jadi pasal apa pasal sekolah ni? Kau tahu kan? Pasal apa? Mesti dah tahu. Kalau tak tahu, dia memang duduk bawah terkurung lah. Kalau kau tengok berita atau social media, mostly social media, sekarang ni banyak kes lah sekarang ni dekat sekolah. Kalau korang tahu yang latest ni ada kes pembunuhan kan. Kemudian kes rogol, dan kes bully, betul? Dengan kes gangster macam-macam lah. Dan sekarang ni dah sangat berleluasa di sekolah-sekolah kat Malaysia ni. Betul. So kita nak borak sikit lah kan, macam apa solusinya. Like of course lah, kita pun dulu pernah bersekolah juga. Betul. Sekolah. So kita orang nak bincang sikit lah. Nak start macam ni lah. Nak cakap apa yang patut kita buat, apa yang perlu lah untuk parent-parent atau kerajaan kena buat lah. Pasal isu ni jadi kes besar lah sebenarnya kan, sekolah. Dan sekolah ni merupakan tempat yang paling selamat lah untuk pelajar. Sepatutnya. Tapi berlakunya kes macam ni, student rasa tak selamat lah, dan buatkan parent tak nak lah hantar anak dia pergi sekolah, dan menyebabkan budak-budak tak ada lah nak menimba ilmu kan, tak dapat ilmu tak pergi sekolah. Jadi benda tu memang agak tak baik, tak bagus. Jadi isu-isu macam ni adalah isu jenayah. Walaupun budak sekolah, isu jenayah, bully, rogol, bunuh, itu isu jenayah. Jadi pihak sekolah ini, nak kata pihak sekolah tak boleh juga. Ni kalau nak tengok kan pihak kerajaan, kerajaan tapi daripada Menteri Pendidikan kita lah. Macam kita tahu, dia kata bila aku dengar budak-budak tu dibenarkan ambil SPM. Yang kes rogol. Rogol kan, aku rasa macam tak patut lah kan, memang tak patut. Apa pula kau nak ambil SPM, kau dah buat jenayah. Patutnya SPM tu kena hold lah, bukan disuruh ambil SPM. Macam aku faham, budak-budak kena ambil SPM, tak boleh tinggal. Tapi apa function kau dah buat jenayah, kau ambil SPM, kau punya nama dah buruk kan. Kau ambil lah SPM, kau dah buat jenayah, nak data kat key-in kat ada polis. So kau dah, nama kau dah buruk tercatat situ, SPM tu dah tak function dah sebenarnya. Biar aku lah. Maknanya kau yang payah orang ambil kerja. Apatah lagi orang nak ambil kerja, orang nak uni nak ambil kau pun memang dia tak nak burukkan nama uni tu lah. Sebab adanya student macam ni, bagi aku bila Menteri Pendidikan kata macam tu, aku rasa ni dia macam bercakap macam tak fikir panjang je kan, macam terus cakap macam tu je kan. Budak tu kalau dia nak ambil SPM, ambil je lah, tapi bukan waktu terdekat, biar dia settlekan masalah dulu, habis dia punya hukuman dia. Lepas tu kau nak ambil SPM, kau ambil lah kan. Sekarang ni kita nak perjuangkan hak ni lah, bela yang terkena kan, yang kena rogol je lah. Ini kau macam menangkan budak tu lagi. Bukan aku je marah, aku rasa orang lain pun rasa macam geram aku rasa. Jadi itu isu untuk kes rogol. Tapi isu lain pula, isu lain macam kes bully. Kes bully lah, kita ambil kes bully dulu. Bully adalah satu benda yang aku tak sepatutnya lah dilakukan oleh pelajar. Kenapa bully ni adalah satu jenayah lah. Bukan nak tunjukkan kau tu kuat, nak menunjukkan kau tu mengecut. Bully ni adalah satu menunjukkan orang ni seorang pengecut. Sebab apa? Sebab kau bully seorang dengan orang, bilangan kau dengan geng-geng kau dengan ramai. Cuba bully orang tu, kau seorang je kau bully. Kau bully budak tu, tak payah panggil geng kau seorang je buat. Baru tunjuk kau tu hebat. Tapi masalah tak, kau pergi panggil member kau bully seorang budak. Maksudnya kau pengecut. Budak tu paling, maknanya kau bully budak paling kuat lah kat situ. Jadi aku rasa bully tu memang tak patut lah, dan dia beri kesan kepada orang lain. Kesan pada kau memang tak ada lah, tapi kesan pada dia mungkin lah, impak dia besar lah. Jadi kes tu bukan bergantung pihak sekolah je, tapi bergantung pada parent juga lah. Macam mana dia orang didik dia punya anak-anak dia.
Dan kes bunuh tu masalah kat tu. Bunuh tu Bunuh tu yang tak silap aku sebab dia cinta dia tolak. dia Dia ke budak tingkatan 4 tu. Budak tingkatan 2 ke budak tingkatan 3 tu kot. Dia bunuh kat dua kan. tapi dia junior lah. Ini tapi dia tolak, dia bunuh pelajar tu. Aku tak tahu lah, mungkin ini satu masalah Mental tu. penyakit mental tu kot. Ada je orang yang kena reject tapi tak ada sampai. Ya betul lah. Aku rasa mungkin dia lebih tengok benda-benda yang tak elok rasanya kan. Tengok movie ke, asyik main benda-benda game ke apa ke, sampai dia macam tak boleh terima realiti punya kehidupan. Dia rasa itu sangat bahaya lah. Jadi sebagai parent, sebagai kerajaan, Menteri Pendidikan, tolonglah buat sesuatu. Okay, tolong buat apa-apa pun kan. Korang, kenapa korang ada kuasa kan, lebih lagi kerajaan, Menteri Pendidikan tu ada kuasa kan. Takkanlah nak buat sambil lewa je, jangan sentuh sekolah kami, jangan buruk dalam sekolah. Masalah bukan nak buruk dalam sekolah, masalah student tu ni yang buruk kan, apa masalah dia kan, bukan masalah kita, masalah ni. Kalau budak tu buat, awak tutup dalam benda tu, jadi akan banyak lagi benda yang akan berlaku. Betul tak? Kau macam mana Wai? Kau pendapat kau lain tu? Betul tak, memang salah je kan. Dia orang tak nak nama sekolah tu ni lah buruk kan. Kalau tak ada orang nak masuk sekolah. Tapi bagi aku, pendapat aku lah kan, kes-kes macam ni banyak lah dia punya punca dia. Terutama sekali phone lah kan, budak-budak sekarang kalau contoh rogol. Tapi sebab cerita salah tu kan, kalau macam bully ni lah, bully ni sebab zaman kita dulu dah ada lah, zaman dulu-dulu bully ni dah ada lah. Cuma time tu tak ada, kita tak ada nak rakam kan. Macam dulu tak ada phone, orang nak rakam buat diorang buat bully. Tapi bully tu ada dari banyak ni, apa yang bully jadi fizikal, ada dari bully mental macam lah. Bully ni saya ni memang teruk kan kalau orang kena dah sampai dah besar orang tu dah boleh rasa. Untuk bully ni, sebab bully ni masalah individu kan. Dia orang nak rasa yang dia orang ni kuat, dia orang nak attention sebenarnya. Betul. Dia nak tunjuk yang dia ni power kan. Macam dia orang boleh rasa semua macam member dah macam power tu dia orang ni. Padahal tak pun, macam kau cakap tadi lah, dia orang kena orang bully ni memang dia orang loser lah bagi aku. Dia macam nak pathetic lah, dia macam tutup dia punya kelemahan tu, padahal dia lembik. Macam 3 orang lawan seorang boleh kan. Boleh lah. Kau bully seorang tu, kau seorang lawan seorang, betul tu kau boleh menang. Dia tu bully pun bully yang orang yang lagi kecil pada kau boleh kan. Tak size, tak gentle lah. Tak adil lah, size tak sama. Macam yang kau cakap lah, kerajaan kena buat something lah untuk bully kan. Bukan saja macam cakap slogan kami benci bully. Ya betul. Kerajaan kena buatkan sekolah ni lagi ketat kan. Macam cikgu atau kena ada warden or something, kena pantau lah kan kes-kes bullying ni. Jangan dianggap macam biasa. Kalau cikgu ni macam kadang-kadang dia orang macam kes yang UPNM yang kena striker. Okay tu Zulfarhan kan, saya tak tahu yang dia kena tu lah, kena bunuh kan. Yang tu pun tak silap aku, dia orang punya warden apa semua tak ambil kisah pasal ni. Dia orang dah bagi macam surat apa semua, dia macam lambat bertindak. Dia orang buat sambil lewa. Sebagai cikgu warden ni, awak tanggungjawab besar. Awak jangan awak dapat kerja buat sambil lewa. Kalau budak-budak tu sakit, mati benda, awak kena tanggung. Bukan sebabkan budak tu mati awak macam buat inilah, kesenyapkan je lah. Bukan macam tu. Awak nak kerja sangat, lepas tu awak buat kerja sambil lewa. Betul lah, tu menyusahkan orang. Orang yang tak kerja ni pula tengah cari kerja, tapi awak dapat kerja, awak boleh pula dengan macam tu. Integriti yang kena. Benda macam ni aku rasa dia kena buat ujian lah benda kan. Tak boleh nak ambil orang ambil suka-suka je. Ini orang malas nak kerja ni, berhentikan je lah. Ambil lah, bukan askar apa, bagi tugas aku rasa warden tu kalau jadi gitu, kalau aku cikgu aku berhentikan lah. Macam kau tak kerja lah, kalau tak datang 24 jam. Lepas tu PI dia tahu kat mana biar dia tak ada kerja. So tu untuk bully lah. Bagi macam kes rogo ni, macam aku cakap tadi lah, phone lah satu dia orang dah ketagih. Mungkin dia orang ketagih dengan sekarang ni budak sekarang senang dapat phone. Dia orang boleh layari internet dengan di hujung jari sekarang ni. Salahnya bukan budak sekolah menengah je, budak sekolah rendah pun dah ada phone dah. Tak ada pantauan daripada ibu bapa. Ibu bapa ambil peranan lah. Dia orang boleh tengok benda-benda tak elok dah dari umur kecil. So dari situ dia orang dah dapat pendedahan pasal benda ni. Benda tu dah rosakkan dia orang punya otak dia orang. Parent
kena ambil peranan juga kan untuk didik anak ni. So lagi satu kerajaan kena buat phone ni kan, kena sekat ke something kan. Jangan benarkan student bawa phone di sekolah. Sekarang boleh bawa phone ke sekolah. Ada sekolah kan? Orang tak boleh. Asal dia orang buat macam tu? Tak tahu kerajaan bagi. Sebab dulu kalau kita bawa phone kena rampas. Apa tu? Sekarang ada yang boleh buat. Dia buat lah, dia memudahkan pelajar. Tapi serius lah, budak-budak tu kalau dapat phone lagi nak main phone daripada belajar. Lepas tu satu lagi aku cacat mati kat pendidikan ni. Dia tambah satu subjek. Tahu subjek mana? Subjek karakter. Maknanya bina karakter orang sendiri. Kau fikirkan hang dah memang ada. Dah lah hang dah malas dah subjek lain hang nak belajar, tiba nak beli subjek aku ada dengar dia orang nak tambah satu subjek tapi tak tahu subjek apa. Itu subjek dia, subjek karakter. Tapi masalah kita dah ada pendidikan moral lah. Ya, dia nak tambahkan subjek tu supaya budak-budak jadi ni lah, tahu karakter sendiri lah, perangai sendiri. Tapi aku rasa macam tak function gila. Dah lah subjek lain pun hang malas nak belajar, tiba nak belajar lagi tambah lagi subjek. Tambah subjek tak function. Lain lah bagi buka balik program rotan student belajar tu kan. Cikgu kena ni sebab sekarang ni budak-budak dah lemah ke. Ya. Parent satu lagi lah. Dia orang dah kena anak kena buka dah kena rotan lah. Dah kena report lah kan. Cikgu dah kena report apa bodoh sangat dia. Sedangkan kalau dulu parent dulu aku lah kan. Aku rasa sama kot. Kalau kena rotan balik rumah kalau cakap kat mak dengan ayah kena lagi kena tambah lagi. Jadi aku pernah tanya kat orang lain, orang yang lebih tua, kata parent sekarang ni dia parent type dia punya type dia type B dengan C. Kan type cas handphone dia punya ranking dia. Dah kalau dulu parent dulu dia jenis A, type dia A. Apa dia pandai nak didik dia punya anak-anak ni kan. Zaman dulu tak ada phone, tapi zaman sekarang walaupun kita ada phone, sebagai parent kena jagalah tu. Satu lagi cikgu ni pun, cikgu muda ni pun janganlah buat sambil lewa je kan. Janganlah macam awak muda, awak baru lagi kan. Kenapa? Sebab kita dulu cikgu bukan muda, semua dah berumur tapi bila belajar okey je. Tapi cikgu sekarang ni tolonglah karakter bagi cikgu tu ada kan. Tolonglah bawa sikap disiplin, sikap mendidik tu ada. Yang buat member awak yang menjadi member. Awak jangan takkan macam tak takut tak hormat pun dengan awak. Awak dah cikgu perempuan pakai baju jadi cantik kan, baju ketat-ketat nampak body, budak-budak tu lagi suka. Terfikir balik. Gen Z lah, cikgu Gen Z lah. Ya. Dengan parent muda. Dia orang tak ada ni lagi, tak ada pengalaman ni. So kena buat something lah sebelum lagi teruk lah. Dan tu kerajaan ni kena buat something untuk pelajar tu risau. Macam sekarang ni dia orang kena tambah peperiksaan. Macam sekarang ni dah tak ada ni kan, FSR, PA tak ada dah. Dia kena datangkan balik. So budak sekarang ni dah tak kisah sangat pasal pendidikan. Ya, sebab dia orang tak bersedia. Dia cari UPSR, PA tu adalah exam besar. Kita macam takut lah, jadi buat kita lebih bersedia. Jadi bila diorang tak ada benda tu, diorang macam ajar lah macam biasa main lah kan, tak ada benda yang risaukan lah. Jadi itu yang masalah dia. Benda-benda gini bukan saja parent, bukan saja kerajaan, bukan saja menteri, semua pihak kena mainkan peranan lah. Termasuklah kita orang dua ni pun, yang cakap ni pun. Yang pihak-pihak lain pun, kalau macam influencer lain sebagai awareness kan, kau sebarkan lah, beritahu. Itu saja bagi aku lah. Sebab sekarang ni memang dah teruk lah. Sebab dalam 1 bulan dah macam-macam benda jadi. Betul. Okay lah, sebelum nak jadi macam sekolah kat US kan, orang kena tembak macam tu. Tak nak jadi laku macam tu kan. Dia kena jadi macam tu dulu. Kau rasa kalau jadi macam tu, baru Menteri Pendidikan tu, kerajaan tu, dia baru macam baru pandang besar sikit mata dia. Time tu aku rasa rakyat dah marah. Aku rasa Menteri Pendidikan tu boleh masuk penjara lah kot. Buat something kan. Sebab aku pun tak nak politik kan, tapi sebab macam kita tak ada function. Apa yang aku nampak lah, aku yang tengok dia punya solusi dia macam tak ada function. Ya, function. Kita bukan nak politik. Kita cuma nak cakap orang yang ada kuasa ni
tolong mainkan peranan yang betul. Orang mengundi, kita mengundi ni bukan nak buat awak duduk atas suka-suka, ada kuasa, ada duit, hidup senang-senang, bukan. Undi awak tu sebab marakkan awak menjalankan tanggungjawab kerja. Faham? Bukannya pergi merancang luar negara, dalam negara, bukan. Hang dah menteri lah, darjah tinggi, takkan itu pun tak boleh nak fikir. Sorry lah, aku lebih emok, marah lah. Macam ni student, pelajar. Sebab kalau terjadi kat anak kita kan. Terjadi kat anak kita orang ni kan. Mana tahu. Ada kat adik kita orang ke apa kan. Saudara mara ke. Bukan apa, sebab student diorang ni lah yang pelajar yang diorang maju sekarang lah yang akan membentuk negara kita satu hari nanti. Kalau diorang ni dah rosak, siapa lagi nak jaga negara kita ni? Takkan nak biarkan benda yang dah rosak tu. Kena take action sekarang sebelum terlambat. Kalau kita nak nak bersuara sikit lah. Kita nak ke tengah ni. Oi, macam begini kan. Cakap aku macam malas cakap sana ni. Cakap yang sakit hati. Tak nak lama video ni. So tu lah daripada kami buat apa je. Bukan podcast macam-macam. Macam-macam lagi lah. Isu-isu semasa. Betul. Biar jalan ke travel ke apa kan, masak kan. Kita akan buat video sekarang ni video 2 minggu sekali. Ya. 3 minggu sekali. So kita akan try yang terbaik lah. Okay guys. So, pada siapa yang selalu tunggu video yang tengok video dia orang yang tapi terkalat tu, terima kasih banyak lah. Kalau korang nak komen je lah. Cakap apa-apa, nak tegur pasal apa, kalau cakap ni salah ke apa, tak apa, tegur je. Mana yang salah tu mungkin kita boleh betulkan. Kan, tak ada apa cakap? Tak ada apa. Jadi itu juga bagi dia orang. Assalamualaikum. Jumpa di video akan datang.